Tapi masa tu korang tengok harga dah start mencanak naik, maka trend berlaku, orang percaya tapi masa tu harga dah start tinggi. So now aku nak kaitkan dengan apa yang berlaku kepada pasaran kripto sekarang. Bila pasaran kripto drop semenjak 2 menjak ini hampir 40%, maka spekulasi mengatakan kripto mula tiada tempat dalam pasaran dan ada yang mengatakan bahawa kripto telah mengalami zaman kejatuhan. Tapi dalam sejarah pasaran, masa semua orang mula yakin dengan suatu benda tu, harga masa tu dah mahal. Macam masa mula-mula kripto dah naik dululah. Dan masa semua orang hilang kepercayaan, masa itu value yang baru akan muncul untuk satu-satu instrumen tu. Ini yang aku nak sampaikan dalam topik aku pada hari ini. Market akan selalu buat benda yang majority tak expect. Bila semua orang start dah nak membeli, korang kena hati-hati. And bila semua dah takut, dah hilang percaya, dah tak nak pergi pada situ lagi, masa tu korang perhatikan pasaran. So daripada sekarang korang kena stop panic tak tentu pasal, dan paling penting korang kena start berfikir like a pro trader. Jangan simply follow the market membabi buta, tapi korang analisa apa yang pasaran sedang lakukan. Now, lepas korang dengar video ini, sekarang harga Bitcoin tengah jatuh. Apa pandangan korang apa yang akan terjadi kepada pasaran kripto di masa akan datang? Aku nak dengar pandangan korang, korang tulis dekat ruangan komen.